Okey, boleh kita sambung? Alright. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, okay. So semalam kita habis sampai yang kita buat kita punya teks ni kan? Alright, okay. So selepas kita buat kita punya teks, kita boleh juga masukkan itemize yang lain kalau kita rasa kita nak lah. Kalau kita tengokkan balik pada kita punya visual ni, okay. Sebab semalam saya pun tak ajar you guys potong dan sebagainya, okay. So kalau tengok visual ni, dia punya durasi dia adalah dalam 20 saat. Betul? 23 saat. Yang ada tulis tu 23 tu. Itu adalah kita punya durasi lah. Okay. So untuk potong dia ni, okay, simple saja. Awak boleh tekan huruf B. Bawa mouse tu dekat timeline sampai timeline tu jadi kuning. Lepas tu tekan huruf B. Nanti awak jumpa gambar gunting. Dia akan keluar gambar gunting. Ada tak? Okay. Itu cara untuk kita nak keluarkan kita punya tu lah. So jadi kita cari, kita roll over kita punya mouse ni. Okay, kita potong, kita nak potong dekat bahagian mana, yang mana kita sesuaikan lah. So macam for example yang dekat this one, okay, selalunya kita takkan biar dia mati kat sini. Kalau tengok pergerakan ni, dia mati dekat sini kan. Okay, so apa kita nak buat sekarang ni, kita nak cut dia. Kita selalunya kita cut dekat dalam within di tengah nak berjalan tu lah. So dekat sini kita cut. Okay, so kita buang hujung yang belakang tu supaya dia nampak smooth je dia punya transition dia tu. Hujung dia masih lagi dalam pergerakan, dia nak berubah dekat situ. Alright, okay. Itu cara untuk kita cut kita punya ni lah. Alright, okay. Yang depan ni tak perlu sebab depan ni dia memang dah ada movement, cantik dah ada punya movement dia. Okay, so kita manage yang kita punya dekat belakang tu, end point kita tu. Alright, okay. Untuk kita cut lagi sekali untuk kita cut, kita select kita punya footage tu. Okey, lepas tu kita tekan huruf B. Nanti dia akan keluar gambar gunting. Lepas keluar gambar gunting, kita letak kita punya mouse dekat bahagian mana kita nak potong. Lepas tu kita klik saja, nanti dia akan potong kita punya footage tu. Okey? Okay, alright. Boleh kita continue lagi? Boleh? Alright, okay. So, sebenarnya dalam software ni, tahu tak dalam kita punya software ni, tambah-tambah lagi dengan subjek kita lah. Dalam subjek kita ni ada melibatkan VFX sebenarnya. Alright, okay. Ada satu content tu, dalam tu ada VFX. Jadi, mostly semua software, dia ada function VFX. Tapi dia bukan fully function VFX, tahu? Dia hanya bagi kita VFX yang orang kata apa, yang basic VFX. Okay. So VFX ni function dia untuk apa? Sekiranya kalau kita ada something yang kita rasa kita nak add on ataupun kita nak tukar, kita boleh masukkan VFX dekat dalam kita punya content ni supaya content kita satu nampak immersive ataupun kita punya content kita akan nampak lain daripada yang lain lah. Contoh for example, selalunya one of the VFX yang kebiasaannya orang buat, okay, kebiasaannya orang buat, awak perasan tak apa yang berlaku dekat belakang tu? Kita ada rumah, ni footage kita lah. Kita ada rumah, belakang tu kita ada awan, betul? Okay, so kalau ikutkan secara visual, awan kita ni nampak macam okay. Kalau ikutkan awan kita okay. Tapi kita nak buat awan kita ni special sedikit. Okay, special maksudnya for example, sekiranya bayangkanlah kalau kita shoot benda ni, katalah for example kita shoot, bayangkan kalau kita shoot kata, alangkah bagusnya sekiranya waktu aku tengah shoot ni dia adalah golden hours. Okay, mungkin waktu lah you pergi shoot tiba-tiba tak dapat golden hours, matahari tak keluar lah, mendung dan sebagainya. So kita boleh convert kita punya awan tu kepada golden hours. Okay, maksudnya kita dapatkan awan yang berwarna oren-oren lah. Okay, so untuk dapatkan awan yang berwarna oren-oren tu, okay, so kita kena cari source untuk dapatkan awan yang berwarna oren. Okay, so first kita pergi dekat kita punya kita punya browser, internet browser. Okay, pergi dekat internet browser. So apa you guys boleh buat, pergi cari gambar awan warna kuning ataupun warna oren. Okay, mungkin boleh guna keyword sunset, macam tu like that lah.
Okay. Dan pemilihan gambar ni dia kena logik kadang-kadang kita nampak okey boleh. Tapi sebenarnya macam tak logik, kita kena fikir logik. Mungkin kita akan ada try and error 2-3 kali lah untuk dapatkan try and error. Contoh for example, saya tengok this one mungkin saya boleh masukkan dekat dalam tu. Okay. So apa yang kita boleh buat, kita boleh ambil download gambar ni. Okay. Dan kita masukkan. Okay, sebenarnya untuk download gambar dia ada banyak-banyak platform. You guys boleh cari mana-mana platform untuk you guys download you guys punya gambar. Tapi kalau boleh cuba cari gambar yang paling besar. Okay, besar dia punya size. Kenapa? Kalau kita risau kadang-kadang dekat Google ni selalunya dia bagi preview saja. Bila preview dia dah kecilkan dia punya size. So you guys kena cari yang besar. Macam mana nak cari size besar pada kita punya Google ni? Siapa tahu? Nak cari gambar besar dekat kita punya Google. Inspect. Macam mana? Tak adalah. Tak bagi inspect. Pergi dekat sini. Dekat kita punya atas tu, scroll sampai atas, sampai awak jumpa tu, tab tu, all image, shopping, bla 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 tu. Lepas tu pergi dekat tools tu. Klik pada tools tu. Lepas klik pada tools tu, dia ada bagi tahu size. Ada tak size kat situ? Dekat situ lah kita adjust kita punya size. Kita ambil yang paling besar, large. Bila ambil large, dia akan bagi yang large punya file size sahaja. So jadi bila kita download, kita akan dapat yang file size sahaja. Dan ramai orang tak tahu dekat sini, ambil gambar dekat Google, tapi gambar kita tu ada copyright. Dekat sini pun kita boleh pilih yang usage right tu. Kalau awak tekan usage right tu, dia akan sortkan yang mana kita boleh pakai, yang mana kita tak boleh pakai. Kalau tengok situ dia bagi dua. Satu Creative Commons license, satu lagi Commercial and Other license. Creative Commons license ni kena faham tau. Apa maksud dia? Creative Commons license kita boleh pakai dan kita jatuh di bawah content ataupun license kreatif. Tapi kita tak boleh commercialkan. Kita boleh guna untuk sebagai part of art kita. Tapi bila art kita tu kita nak jual tak boleh. Kita hanya boleh display sahaja. Tapi kalau kita ambil yang commercial and others license tu, maksudnya kita boleh pakai dan kita boleh jual. So kena tahu. So kena fahamlah yang mana kita nak pakai. Okay. So bila saya ambil yang paling besar ni, saya nak tengok awan dia yang paling cantik. Okay, yang ni ada. Alhamdulillah, yang ni ada. So saya klik yang this one. Saya boleh right click dekat sini, save saya punya image. So saya save dekat saya punya download. Okay, lepas dah save kita punya gambar tu, pergi dekat kita punya Adobe pula, dekat Final Cut Pro ni. So kita boleh import gambar tadi. So gambar saya tadi ada dekat dalam saya punya download punya folder. Okay, import awak punya gambar tadi dekat download punya folder tu, daripada download punya folder tu. Okay, lepas tu letak drag dia dekat atas timeline. So dia jadi macam ni, letak sebelah dia ni. Letak je sebelah ni dulu. Nanti saya akan bagi tu next step dia macam mana. So lepas habis footage ni, kita letak gambar yang ada sunset tu. Ini basic VFX Saya tak ajar detail VFX. Ini basic VFX. Kejap lagi kita akan tengok yang apa lagi detail kita boleh pergi VFX ni.
Okay dah? Dah, alright, okay. Tengok whenever kita upload gambar, kita masuk dalam ni, awak perasan tak? Dia ada, kita panggil black slate. Kita ada yang atas tu dengan bawah tu. Sebab gambar dia bukan 16:9, dia 4:3. So dia akan ada tu. So apa kita kena buat? Kita kena besarkan dia punya size dia tu. So untuk besarkan dia punya size, kita klik pada kita punya gambar. Lepas kita klik pada gambar, kita tengok yang panel yang sebelah kanan tu. Okay, pergi dia, awak nampak dia jumpa perkataan transform tu. Ada? Okay, dekat yang scale yang tu, yang scale all tu. Scale all tu awak tarik. Dia besar tak? Saya dia ada ni Sekejap. Betul lah. Besarkan dia. Okay, supaya dia memenuhi lah. Okay. So dia ngam-ngam kat situ. Okay, dah kan? Alright, okay now. So apa kita nak buat? Kita nak hilangkan yang ni, awan tu. Okay. Untuk hilang awan tu, okay, dia ada pelbagai cara. Okay. So untuk hilangkan awan tu dia ada pelbagai cara. One of the cara yang ada dekat dalam kita punya software tu adalah di mana kita boleh menggunakan effects yang dibagi dekat dalam ni lah. Okay. So untuk buka kita punya effects tu, apa awak perlu buat? Pergi dekat sebelah sini. Awak akan jumpa ada dua the last icon ni. Dua ikon terakhir ni, satu gambar ikon macam tiga segi yang gabung tu, lepas tu ikon yang sebelum dia. Tekan ikon yang sebelum dia tu. Yang ikon yang tiga segi tu, itu adalah transition. Ambil ikon sebelum dia tu. Ikon sebelum dia tu, itu adalah kita punya effects. So bila awak tekan dekat situ, dia akan ada 360, basic, blur, color board, color finale, lepas tu ada color looks, distortion, light, look, semualah ada kat situ, betul? Alright, so saya nak awak pergi cari perkataan nama dia Mask and Keying. Mask and Keying. Okay, dah. Okay, kalau awak tengok dekat dalam mask and keying tu, dia ada bagi banyak-banyak benda. Ada corner mask, ada draw mask, ada graduated mask, ada apa tu, luma key, lepas luma keyer, lepas tu magnetic mask. Awak ada magnetic mask tak? Magnetic mask ada tak? Tak ada Okay, tak apa. Itu yang barulah. Lepas tu ada tak scene removal mask? Ada? Tak ada? Ada? Ada scene removal mask. Okay, so dekat sini ini adalah functional yang kita boleh gunakan untuk kita tukarkan apa yang kita rasa kita nak buang dekat dalam tu. Tapi dia bergantung kepada how difficult komputer tu nak generate benda ni. Okay, kalau perasan dekat dalam kita punya image ni, okay, sebenarnya kita ada polygon punya gambar. Polygon punya gambar bermaksud kita ada squarish tau. Nampak kita ada garisan line. Betul Okey. Tapi disebabkan kita ada this pokok dengan pokok sana tu, menyebabkan mungkin komputer tu tak boleh nak baca kalau kita pakai automatic dekat situ. That's why lah kadang-kadang tak semua gambar kita boleh buat, ataupun tak semua video boleh buat. Dia bergantung pada software dan dia bergantung pada footage yang kita ambil. So kena tahu lah. Okay, so cara kita nak buat ni, dia ada macam-macam benda kita boleh guna. Contoh for example, yang kebiasaannya guna, kita boleh guna this one. Kita panggil graduated mask. Okay, so kalau ambil graduated mask ni, kalau perasan, bila kita roll over je, dia bawah tu dia akan jadi hitam. Betul? Okay, bermaksud yang bawah hitam tu, itu yang akan jadi transparent. Okay, so apa kita boleh buat? Kita ambil graduated mask ni, kita klik, kita drag, kita masukkan dekat atas kita punya footage. Okay, sampai dia keluar dua circle tu. Okay, dah? Ada dua circle Okay, sekarang ni kalau perasan, dia punya yang hilang tu dekat bahagian bawah.
kita tak nak dia hilang kat bahagian bawah, kita nak dia hilang dekat bahagian atas. So apa kita boleh buat? Kita ambil yang atas ni, kita pusingkan naik ke atas. Yang arrow bawah tadi tu, yang circle bawah tu, drag dia naikkan ke atas. Lepas tu yang arrow atas tu tarikkan ke bawah sikit supaya dia ngam-ngam macam masuk dekat awan tu. Betul, kita adjust sikit-sikit je. Okey, dia graduated tau. Graduated tu maksudnya dia akan gradient. Dia akan gradient. So kita readjust sampailah kita nampak macam, okey, saya buat macam ngam-ngam lah sampai awan atas tu hilang. Alright, okey? Boleh? Jadi tak? Okey, lepas dia jadi macam tu, kita pergi dekat kita punya gambar ni tadi. Gambar ni, kita ambil gambar ni, kita drag, kita letak dekat bawah dia. Gambar ni kat tepi ni tadi. Okey, ambil gambar ni, drag gambar tu, letak dekat bawah footage. So awak akan nampak dia akan jadi macam tu. Macam tak jadi je. Memang betul, memang macam tak jadi sebab kita tak final adjust lagi. Okey. So bila kita letak macam tu, sekarang ni dia graduated. Kalau kita letak yang bawah ni, kita naikkan balik sikit. Nampak tak dia akan blend sampai ke atas tu? Okey, dia dah blend sampai ke atas tu. So kita adjust dia sampai dia nampak macam ngam-ngam je dekat atas tu. So bila dah adjust ngam-ngam sampai dekat atas tu, so kita nampaklah sebenarnya. Okey, berkemungkinan awan ni boleh jadi dekat atas ni. Kita adjust balik. Okey? Yang ni boleh jadi dekat atas. Awan ni boleh jadi dekat atas ni. Tapi yang problem yang berlaku dekat sini adalah apabila tak logiknya sebab pokok tu ada dekat sebelah kiri dan matahari tu ada dekat sebelah kiri, betul? So apa kita nak buat? Kita nak awan tu ada dekat atas langit je. Kita tak nak dekat pokok. So macam ni kita nak buat? Kalau dalam Photoshop kita buat apa? Sekarang video tu dekat gambar tu dekat belah atas video. Okey, sekarang ni yang kita punya gambar tu dah bertindih dengan pokok. Kalau dalam Photoshop, apa kita akan buat? Kita akan mask, betul? Mask boleh. Lagi? Kita boleh erase, boleh? Betul? Okey, maksudnya kita nak buang yang tu. Okey, now tadi saya dah ajar awak function graduated mask tu. Apa function graduated mask tu? Baru tadi kita belajar. Baru kejap ni. Graduated mask tadi dihilangkan kan? So ambil graduated mask tu, pakai dekat gambar. Ambil graduated mask tu, okey. Ni graduated mask, ambil, pakaikan dekat gambar. Bila pakaikan dekat gambar, so sekarang ni yang dihilangkan kat bawah. So now nampak tu? Kita boleh hilangkan atas. Kalau kita letak atas akan hilang kan? So kita letak kat side tepi macam ni. Tarik dia macam ni. Nampak? So sekarang nampak tak awan saya? Atas tu sahaja. Konsep dia sama. Tadi kita buat atas bawah. Sekarang kita nak hilangkan sebelah kanan. Tarik yang circle tu pergi sebelah kanan. Nanti yang kanan ni hilang lah. Tinggal yang sebelah sini saja. So awan kita biru kosong sekarang dah jadi cinematic punya awan. So bila kita playback balik yang ni, nampak? Kita dapat a good. Orang akan nampak macam awan betul. Tapi sebenarnya tak, kita tampal di belakang tu. Kita masih lagi pakai graduated mask. Kita tak ubah apa-apa pun. Boleh? Jadi? Jadi? Bilang kan? Lain macam kau ni. Dia dah pusing bawah ni ke atas. Betul? Dia tak hilang. Dia macam hilang. Tarik. Ni? Yang ni yang mana? Ni awan ni yang mana? Ni kita nak putih dulu. Ni asal dia buah? Buah, awak letak dua. Dia tekan ni. Jadi ni buah satu. Betul, letak balik. Dia letak je balik awan tu. Okey, baik. Okay. Right. Boleh? Okay. Ini adalah sedikit yang saya boleh beritahu lah basic VFX. VFX ni adalah kita nak masukkan visual effects yang di mana berkemungkinan ada benda-benda yang kita sepatutnya boleh tangkap tapi kita tak boleh tangkap. Contoh macam example lah. Waktu ketika saya tengah shoot yang ni, memang waktu tu tengah mendung. Okey, dan saya ada peluang sekali je untuk shoot dekat tempat ni.
So saya kata macam mana kalau kan cantik kalau ada golden hour. Sebenarnya dia nak keluar warna oranye. Tiba-tiba bila awan tu sampai kat ujung tu, tiba-tiba dia masuk dalam. Habis. Memang tak dapat yang apa tu waktu maghrib pukul 7.12 tu. So kalau tidak awan dia memang semua warna oranye. So apa kita buat, because of kita punya teknologi dah makin maju, dan you guys pun dah belajar Photoshop. Bila you guys belajar Photoshop, you guys tahu mekanisme dia nak buat macam mana. Ingat edit video sama macam kita main Photoshop. You tahu buat Photoshop, you tahulah edit video. Macam mana kita buat layer. Ingat tak? Dalam Photoshop you ada belajar delete, you guys ada belajar gradient, you guys ada belajar apa ni? Blending mode. Ingat tak blending mode? Blending mode tahu blending mode? Oh yang Apa benda? multiple. Yes, betul. Blending mode kita ada multiple, kita ada screen. Lepas tu kita ada hue, kita ada saturation, yang kita boleh tampalkan kita punya image dua tu untuk jadi satu. Okay. So kalau perasan sekarang ni gambar kita ni macam tak logik sikit. So untuk logikkan dia, kita boleh pakai blending mode. Okay. So sekarang ni blending mode dia mesti yang atas blend dengan bawah. Bawah tak boleh blend dengan atas tau. Dia sama macam Photoshop. Kalau kita ada banyak-banyak layer, yang atas ni akan combine dengan bawah. So sekarang ni nampak awan tu macam dia tak ngam, tak cantik. So saya boleh pergi dekat yang video saya, pergi dekat sebelah kanan ni, awak akan nampak ada atas tu ada effect yang kita letak graduated mask tu, bawah tu ada compositing. Lepas tu ada blending mode. Dia setkan kepada normal, betul? Okay, now apa kita boleh buat? Kita boleh adjust dia tukar kepada multiply ataupun kita boleh pakai screen. Kalau tengok, kalau kita pakai multiply, tengok apa akan jadi. Dia akan blend sampai macam tu sekali. Okay? Bila dia blend macam tu, maksudnya sekarang ni kita punya video ni dah blend sekali dengan gambar yang belah bawah ni. Betul Okay. So jangan buat apa-apa lagi. Kita nak tengok dulu dia punya blending mode effect dia macam mana. Dan dekat sini kita boleh adjust dia punya number of opacity video kita. Okay. So kita tahu effect dia macam ni. Okay, kalau saya pakai blending mode multiply tak cantik. So saya tukar, saya cuba pakai screen, tengok. Screen dia jadi macam mana? Oh, screen. Okay, ini exactly color yang saya nak pada saya punya video. Okay, now apa kita boleh buat sekarang ni, yang saya punya awan tu dia dah melekat dengan yang video tu. Memang dah cantik. Okay, now sekarang ni saya hilangkan sebelah sana kan. Ambil graduated mask, hilangkan yang belah bawah pula. Tengok gambar. Yes. Ambil graduated mask, letak dekat gambar, dia akan jadi juga. Now kita adjust dia, bagi dia dekat belah atas je. Kita boleh fine tune lagi. Okay. So boleh main dengan opacity tau. Opacity dia main, settle. Okay, now sekarang ni lepas dia adjust tu, awak tengok ini sebelum dan ini selepas yang kita buat dengan blending mode tu, nampak? Gambar bergerak. Awan dia pun match sekali dengan dalam tu. Nampak real. Kan? Itu cara dia kita buat. So saya beritahu, dalam kita edit video ni, you guys kalau tahu main Photoshop, you guys tahu main Illustrator, memang tak ada masalah. Memang semua benda boleh settle. Alright? Okay. That's why kadang-kadang saya pun macam awak juga dulu. Saya fikir, macam mana dia orang boleh buat filem dapat shot yang macam ni, cantik gila. Takkan dia orang tunggu ke? Okay, betul. Zaman-zaman dulu kita tak ada VFX. So apa dia orang nak buat? Dia orang tunggu timing tu, golden hours tu. That's why harga filem mahal. Sebab dia orang spend masa dia orang, personal masa dia orang untuk tunggu waktu golden hours tu. Okay, tapi because of sekarang ni kita dah ada VFX, so kita tak payah tunggu. Apa kita boleh buat? Kita cari source yang kita nak masukkan, kita boleh letakkan macam tu, bam, jadi. Tapi ingat dalam kita panggil apa? Kita panggil apa kita ayat tu dalam bukan konsep, apa kita panggil pendirian. Saya buat benda dalam terms of VFX. Apa yang kita kena buat adalah kita kena make sure yang bila orang tengok video kita tu, orang akan nampak video tu real, walaupun sebenarnya benda tu bukan real.
Itu yang awak kena buat. Sebagai seorang VFX artist, awak kena tunjukkan pada orang, bila orang tengok, orang tu nampak benda tu real. Okay. Kalau awak boleh tunjuk orang nampak, kat mana hang shoot lah? Pukul berapa hang shoot lah? Kalau orang tengok, nampak macam tu, maksudnya awak punya video memang orang akan tahu. Tapi sebenarnya kita pakai VFX. Okay. Contoh for example yang banyak pakai VFX dan konsep-konsep macam ni, awak tengok dalam cerita filem Michael Bay. Michael Bay, Transformers, dengan Transformers punya macam mana dia main dengan reflection dekat badan Transformers kan banyak besi kan. Lepas tu kan dia banyak main dekat bangunan-bangunan. Kalau pasang dekat bangunan-bangunan tu ada cermin. Yang cermin-cermin tu memang dia shoot real lah. Tapi macam mana dia boleh letak Transformers supaya Transformers tu bila kena cahaya tu dekat sini nampak shining sikit, sini shining sikit, sini ada arrow, semua tu. Itu cara dia buat. Bila kita tengok, kita nampak Transformers ni macam betul-betul hidup. Tapi sebenarnya kita tahu Transformers tu 3D. Betul? Tapi bila kita tengok, Transformers betul. Macam cerita Jurassic Park. Kita tahu dinosaur tu tak wujud. Tapi bila kita tengok, kita nampak macam dinosaur tu wujud. Itu yang kita panggil VFX artist. Kalau you guys boleh buat benda yang tak real tu, orang tengok real, memang you power. Memang sangat-sangat power. Alright? Okay. So ini one of it. Yang saya boleh tunjukkan you guys. Ini basic je sebenarnya. Basic saja. Basic saja yang you guys boleh implement. So nanti next time kalau nak buat video wedding, janganlah buat video wedding flat. Faham video flat? Kalau you shoot kat tepi pantai, tiba-tiba tak ada awan, tak ada sunset, letaklah sikit efek, nampak oren-oren sikit, barulah meriah sikit awak punya video wedding. Jangan ni asyik-asyik saya tengok ray pula apa ni? Apa benda tu Anamorphic light. Balik-balik anamorphic light. Tahu anamorphic light? Anamorphic tu anamorphic. Tak tahu anamorphic? Yang bila awak shoot, tiba-tiba ada lampu, tiba-tiba ada satu line lampu. Ada satu line lampu. Tahu line? Kadang-kadang bila kita tengok filem, perasan tak bila ada lampu, tiba-tiba ada line warna biru. Kadang-kadang lampu warna kuning panjang tu. Itu dalam filem kita pakai tu. Sebenarnya filem dia ada lens khas, kita panggil anamorphic lens. So anamorphic lens ni kita kena pakai lens tu saja baru kita dapat effect tu, ray of light tu. Okay. So datang the new comers ni, orang-orang baru ni, dia cantiklah ray of light ni, cantiklah ray of light ni. So apa dia orang buat? Dia orang bubuh effect. Effect dia senang. Drag masuk. Semua lampu ada ray of light. Sekali kalau pengantin tu pakai spek mata, yang cahaya tu kena spek mata dia, dengan mata-mata dia pun ada ray of light. Janganlah main ray of light. Mainlah macam ni sikit. Nampaklah dia punya cinematic view, value dekat situ. Okay? Boleh faham? Boleh Alright. Okay. So ini sedikit saya ajar awak macam mana kita boleh implement VFX dekat dalam ni. Okay, alright. Okay, kalau kita perasan, kita tengok juga dekat sini. Kita ada corner. Sorry. Kita ada situ apa? Corner mask. Lepas tu kita ada draw mask. Lepas tu kita ada green screen. Lepas tu kita ada image mask. Lepas tu kita ada luma keyer. Betul lah? Luma keyer dan sebagainya lah. Alright, okay. So kalau corner mask ni, kita boleh draw. Draw ni maksudnya contoh for example ni awak tak payah buat saya tunjuk je. Saya buang balik semua efek-efek yang saya ada bubuh dekat sini. Saya tunjuk macam mana yang draw ni dia boleh jadi Saya ubah balik kepada normal. Okay, draw ni kalau saya masukkan kepada video, function dia lah saya boleh draw. Dia akan bagi ni, saya boleh draw. Saya boleh pilih selection. Saya nak mana? Sini. Lepas tu saya dragkan macam ni. Dekat sini. Sorry. Saya boleh macam tu saya boleh buat drawing saya lah. Saya nak mana-mana saya boleh adjust. Tapi dia ada 4 point saja. Dia tak boleh buat lebih daripada 4 point. Boleh, saya right click. Right click boleh? Boleh add point. Sekejap Saya tak boleh add point. Dekat draw mask. Draw mask. Oh tak, saya tak pakai draw mask, saya pakai corner. Kalau draw mask ni memang boleh. Ni saya pakai corner ni. So corner dia bagi 4 sahaja. Okay, so that's why tak boleh. So corner ni mungkin ada benda yang betul-betul square, kita boleh pakai corner. Okay, kalau macam tadi kawan bagi tahu, kalau dekat draw mask boleh. Sebab nama dia pun draw. Kita masuk kat sini, kita boleh draw kita punya mask sebab dia pakai pen. Kita lukis. Katalah for example saya dah lukis. Okay.
Saya tutup. Ni sama macam dalam Photoshop. Okey, so dia ambil yang atas tu je. Saya terbalik ni, macam mana kita nak buat? Okey, kita boleh invert mask. Kenapa saya tak draw yang apa tu? Yang rumah tau. Kenapa saya draw awan? Siapa tahu? Kata tadi saya boleh je draw rumah. Kenapa saya draw awan? Saya tak draw rumah. Siapa tahu? Rumah straight tak? Okey, dia sebenarnya ikut preferences lah. Macam saya lebih suka draw yang dekat atas tu, sebab kat rumah ni kita tak nampak dia punya point dia. Sini kan terang, rumah tu kan gelap. Jadi saya tahu point dia, saya terus draw kat atas, senang. Lepas tu saya invertkan balik saja. Ikut kalau you guys rajin, you guys draw rumah. So bila dapat macam ni, kita dapatlah rumah dengan belakang tu. Okey, katalah belakang ni terlampau gila obvious, nampak sangat membohong kan. So saya adjust dia punya ni opacity dia. Si kurangkan sikit bla 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 macam ni. Okey, sorry. Bila dah jadi macam ni, so apa saya buat? Saya kena copy dulu yang this one, yang original yang dekat atas ni, yang dekat bawah ni. Saya buang dia punya draw shape mask ni. Okey, bila buang draw shape mask ni, yang ni tadi sepatutnya kita letak kat bawah kan? Tak, saya tak boleh letak kat bawah. Saya kena letak kat tengah-tengah. Sebab saya nak dia blend dengan awan dekat belakang ni. Kalau saya tutup ni tu apa jadi? Tinggal yang sunset saja. Kalau saya buka balik, kita akan dapat nampak tak pokok tu? Okey, so saya nak blend yang tu sekali. Bila dapat yang blend yang tu, yang dekat sinilah saya adjust dia punya tadi apa ni? Multiply ke apa benda ke dekat sini tadi. Sekejap saya pakai screen. Saya pakai screen barulah dia masuk dengan ni. Tetapi problem dia dekat sini adalah di mana? Apa yang berlaku dekat sini? Video ni dia bergerak. So bila bergerak apa jadi? Nampak? Dia punya point dia akanlah lari. That's why selalunya kalau kita guna corner to corner ni, kalau kita dapat kamera yang stack ataupun tidak bergerak. Function corner ni, contoh example saya buat kata macam example, kita ada view yang macam ni. Awak pergi shoot. Ni awak nak shoot yang apa tu? Awak nak shoot yang video raya. Awak dapat view ni. Belakang tu semua cantik. Tiba-tiba nak jadikan cakap, "Walamak, aku salah setting." Kenapa salah setting? Sebab awak nak ambil awan, dalam masa awak nak ambil rumah. Tapi rumah dia gelap. So macam mana kita nak buat? So selalunya orang akan buat macam ni. Dia akan pergi dekat video, dia pergi dekat atas ni, nanti saya ajar awak yang ni color ni, dia naikkan dia punya apa tu? Warna dia. Contoh for example, dia naikkan dia punya color adjustment dia. Dia naikkan dia punya exposure. Nampak rumah tu naik. Tapi bila rumah tu naik, apa jadi dengan awan? Awan akan naik. Tapi bila kita buat selection, hanya rumah saja naik. Kata saya tutup awan saya tutup ini. So saya pergi dekat sini. Kalau saya tak naik tadi, rumah dia gelap. Kalau saya naik ni, ini dah selection So rumah ni akan nampak cantik. Kalau kata for example, saya tak buat yang ni, sekejap saya off yang ni. Kita ambil ni original. Ini original Kalau saya buat yang awan ni tadi, saya buat adjustment, saya naikkan exposure dia dengan awan-awan tu blow. Nampak tak awan tu blow? Kita nak rumah tu, tapi awan tu blow. That's why kita buat draw draw mask tadi tu. Bila kita dapat draw mask, kita dapat naikkan rumah tu saja. Nampak ni sekarang ni? Nampak? Rumah je naik. Yang lain masih lagi kekal sama. Ni sama kan dalam Photoshop? Kan? Kita cropping, kita nak naikkan yang tu je. So, yang ni je kita highlightkan. So, nampak? Rumah dapat terang. Awan belakang ni kita boleh adjust. Awan ni tegang sangat lah. Kita adjust Okey, kita adjust. Kita turunkan ni. Highlight dia ni kita turunkan sikit lagi. Black point. Saya naikkan sikit dia punya black point dia. Nampak? Okey. Nampak? Cantik lah yang belakang tu kita nak. Nak lagi tu tadi kita masukkan kita punya yang ni tadi. Sorry, ni lebih hang masukkan ni. Dapatlah kita punya gambar. Tapi problemnya satu lagi saya beritahu sebab kamera kita bergerak. Okey? Alright. Okey. Itu adalah manual. Dalam Adobe dalam Adobe Premiere tak ada function ni, minta maaf. Dalam Adobe Premiere tak ada function ni. Yang ada green screen saja. Kira tu ada untuk green screen. Nanti green screen tu kita tengok kemudian. Yang ni ada dekat sini saja. Kalau nak pakai Adobe, awak kena pakai Adobe After Effects. After Effects ada. Adobe Premiere minta maaf. Sorry. Okey. Alright. Okey.
Settle Tapi nanti balik boleh test. Balik boleh test. Cuba tengok. Kokoklah ada yang adopt terbaru. Adopt yang saya pakai adalah tahun 2000. Berkemungkinan sekarang ni kalau awak pakai adopt 2024 mungkin dia dah add features, saya tak tahulah. Cuba try tengok. Kalau ada yang draw ni, awak punya video akan jadi lain. Saya minta maaf lah. Saya bagi tahu awal tau. Semua orang ambil FRP 2 kan? FRP 1 kan? Okey. Tak ada yang dah, siapa dah lepas FRP 2? FRP 2 dah lepas? Belum kan? Kalau awak dah lepas FRP 2 maksudnya awak dah convo, awak tak masuk dalam kelas ni. Okey. Semua orang ambil FRP kan? Okey. Diorang minta saya ajar untuk yang budak-budak buat FRP ni buat video. So diorang kata hang ajar budak-budak ni biar video diorang ni jangan jadi yang cikai macam video TikTok. Dia cakap dengan saya lah. That's why saya terpaksa ajar awak buat benda-benda macam ni. Sebab benda ni sepatutnya awak kena belajar sendiri. Tapi saya tunjukkan dengan awak. So belajar ni balik self learn balik belajar. Sebenarnya banyak benda kita belajar. Student ni saya cerita sikitlah. Student yang belajar dekat sini mungkin for example peluang untuk awak nak korek maklumat daripada lecturer tu kurang lah. Mungkin lecturer tu busy dan sebagainya. Okey. Tapi macam saya busy juga, tapi saya cuba nak bagi everything kepada you guys. Sebab lepas ni saya dah tak ada yang akan bawa ilmu saya ni, you guys akan bawa. Okey, mungkin sekarang ni ada macam ni saya tunjuk, saya akan bagi kepada you guys. Budak-budak yang sebelum-sebelum ni dia orang intend untuk shoot video, tapi video dia orang kosong. Tahu tak video kosong? Video kosong bermaksud dia orang pergi, dia orang shoot, habis shoot, masuk, potong, bubuh transition, export. Itu sahaja. Itu that's why yang kita panggil video kosong. Sedangkan video tu sebenarnya ambil, shoot, potong, kita masukkan visual effects, kita masukkan grafik, kita masukkan itu, kita masukkan ini, semua kita masukkan, baru jadi video tu nampak lain. Banyak yang student suka buat video kosong. Bukan kata tak boleh je buat video, tapi kurangkan buat video kosong. Sebab video kosong ni semua orang boleh buat. Kenapa saya kata semua orang boleh buat? Katalah for example Aiman, dia dalam video dia, FRP dia boleh shoot video drone dekat air collar. Awak buat pasal apa? Short film okey. Dia buat short film pasal ayah dia. Okey. Katalah ini rumah ayah dia. Ini opening video dia, rumah ayah dia. Tak nak saya tutup ni ya. Okey, saya tutup. Ni opening video rumah ayah dia ni. Ini rumah ayah dia ni. Okey, sekarang ni shot ni kalau saya bagi pada dia ni, dia boleh buat tak shot ni? Shot ini Aiman shoot ni. Aiman shoot pakai kamera dia. Kalau saya bagi seorang satu ni kamera, awak boleh dapat tak shot macam ni? Boleh buat tak shot macam ni? Boleh. Kenapa? Kamera gimbal. Semua orang akan dapat. So apa beza Aiman dengan yang lain? Apa beza Aiman dengan lain? Kalau Aiman boleh buat shot ni. Bukan. Maksudnya kalau shoot saja semua orang boleh shoot. Tapi kalau you shoot, you tambah add on, you bubuh effects, itu yang bezakan you dengan orang lain. That's why saya ajar you macam ni. Alright? Okay? Boleh? Okay, tak apa. Kita go on. Alright, okay, next. Okay. Sekejap, saya nak try satu lagi ni. Saya nak tengok. Boleh tak? Sorry, hilang pula. Okay, yang ni boleh, tapi nak kena fine tune. Okay, so saya tunjuk dengan awak Okay, pergi dekat sini. Okay, pergi dekat effect tadi tu. Bawah gambar tadi masih kat bawah tau. Gambar tu dekat bawah. Ambil Luma Keyer. Okay, ambil Luma Keyer tu, drag letak dekat dalam video. Bukan gambar letak kat dalam video. Okay, gambar ni tutup dulu tau. Untuk tutup on off, tekan huruf V. Tekan huruf V, nanti dia tutup. Dia tutup gambar. Okay, right. Okay, now kita pergi dekat kita punya video ni. Okay.
So sekejap saya okey. Pergi pada video. Okey, kalau nampak bila kita pergi pada video, dekat sebelah kanan tu buka dia punya tab tu, awak akan nampak ada Luma Kia. Okey, Luma Kia ni dia akan bermain dengan highlight dan juga shadow. Okey, yang gelap dan yang paling terang. Okey, so apa kita nak buat sekarang ni adalah kita tahu yang kita nak buang adalah yang awan tu, betul? Alright, okey. Kalau nampak dia ada bagi graf ni. Graf atas ni adalah kita punya highlight, graf bawah ni adalah kita punya shadow. So apa kita nak buat sekarang ni? Apa yang paling complicated? Shadow ke highlight? Shadow kan, sebab dia ada pokok-pokok kan. So kita pilih shadow. So untuk shadow kita kena make sure shadow tu dia akan jadi betul-betul black. So black tu yang dekat yang slide bawah ni, tarik dia ke sebelah kanan. Okey, tarik dia sebelah kanan sampai dia jadi betul-betul black. Lepas tu yang atas tu kita tarik kepada sebelah kiri supaya dia betul-betul white. Okey, kita adjust. Okey dah. So saya punya graf jadi macam tu. So yang hitam ni semua adalah pokok-pokok dan juga saya punya rumah. Okey, now apa kita buat? Kita kena tekan invert tau. Sebab yang transparent adalah rumah, tapi kita nak rumah, kita kena tekan invert. Bila tekan invert, dia akan select yang awan tu sahaja. Yang rumah tadi semua tu ada. Okey, lepas tu barulah kita on balik kita punya yang belakang tu. Bila on yang belakang, barulah tadi yang saya kata yang serabut-serabut tu akan boleh nampak clear dekat situ. Alright, okay. So sekarang ni kalau tengok perasan, ni dia boleh ngam sekali lah, nampak cantik kan. So kalau perasan, dekat sini kita kena buat refinement. Kenapa saya kata kena buat refinement? Kalau kita zoom dekat sini, tu contoh saya zoom Kalau saya zoom, awak tengok nampak tu? Nampak tak tu? Dia jadi tak cantik, dia ada edges tu. So kita kena fine tune edges tu. Pergi dekat dalam Luma Kia tu, pergi dekat Make Tools. Klik pada Make Tools tu, awak ada fill hole, edges distance. Lepas tu kita ada shrink dengan expand, soften, erode. Itu kita main adjust kat situ. Okay, fill hole tu awak adjust tengok dia boleh isi ke tak isi. Edges distance tu okay, adjust. Lepas tu soften tu kita softkan ataupun nak buat dia betul-betul sharp. Okay, shrink dengan expand tu awak boleh adjust. Tengok kalau macam tiba-tiba hilang, ranting-ranting tu hilang, adjust balik bagi betul. Erode tu pun adjust juga. Okay, bagi supaya dia nampak real dekat situ. Okay, once dah okay dekat situ, barulah kita tengok kita akan dapat a very good punya selection. Tapi awak perasan dekat belakang-belakang ni, ni pun tiba-tiba matahari tembus dekat belakang-belakang ni. So macam mana kita nak buat? Okey, ada naik erode ada okey, tapi yang bawah ni, dekat bawah ni. Nampak kat saya punya rumah tu, yang bawah-bawah tu. Yang bawah-bawah ni nampaknya dia ada. Ni dah cantik dah ni. Okey, kita dah boleh cater yang pasal isu pergerakan tadi. Okey, ni camera movement. Oh, cantik movement ni. Tapi yang dengan belakang-belakang tu sekali kena. Kita nak yang atas je. So macam ni kita nak buat. Iris macam mana? Macam mana nak iris yang bawah? Macam ni kita nak iris yang bawah? Tadi baru saya ajar tadi. Pakai apa? Pakai graduated mask. Sama juga. Ambil graduated mask, letak pada gambar. Lepas tu pusingkan yang gambar ni, naikkan pada belah atas.
macam ni sikit. Okay, adjust balik. So yang bawah ni tak adalah nampak warna kuning-kuning dia tu. Dia akan nampak kosong sahaja. Alright. So saya di bawah okey sebab dah pakai mask yang okey kat gambar dia. Sebab awak dah potong siap-siap kan? Okay. So that's why dia sebenarnya bila kita buat ni, dia bukan pakai satu saja. Kita boleh pakai 3 4 untuk make sure gambar kita ni jadi nampak real. Alright, okay. So that's why kita kena buat a good punya selection supaya kita boleh masukkan betul-betul ngam-ngam kita punya gambar ni dekat kawasan yang kita nak tu sahaja. Okay. So sekarang ni kita dah ada ni, tapi awak perasan tak kita punya gambar awan belakang ni nampak macam tipu sikit. Betul? Alright. So kita adjust lah balik. Kita apa ni? Kita copy, letak yang atas ni. Yang atas ni kita tak payah pakai, yang bawah ni kita tak payah pakai luma key. Kita jadikan dia real. Okay. So yang atas ni, ini kita letak macam ni. So yang bawah ni original. Yang atas ni tadi luma key. Yang bawah ni adalah kita punya backdrop ni. So, yang bawah ni tadi, atas ni, kita pakai normal. Yang ni kita pakai screen, blending screen ni. So, saya tukar screen ni, saya jadikan multiply. Multiply gelap Saya jadikan overlay. Tengok overlay. Okay, overlay cantik. So, bila jadi overlay, saya adjust, nampak kuning-kuning. Okay, nampak tak? Bila kita playback balik ni, dia automatically akan, saya feed. Okay, nampak ni Okay. Bila saya play balik, nampak awan belakang tu dia ngam-ngam masuk, cantik je. Dengan yang kita punya yang warna oren tu. Dan dia tak kacau pun rumah. Sebab apa? Sebab kita dah buat a good layering dekat dalam kita punya video, kita punya layer. So, tengok lagi sekali Yang atas ni, video yang paling atas, dia ada luma key. Lepas tu kita ada benda yang kita key, iaitu kita punya awan. Dan last sekali, bawah ni adalah original source video kita. So kita boleh tukar. So kalau nak nampak macam futuristik sikit, nak nampak macam futuristik, saya pergi dekat sini, saya type Galaxy. Okay, saya ambil Galaxy kat sini. Okay. Saya pergi save saya punya ni. Okay. So saya ambil Galaxy. Okay, saya ambil Galaxy ni, saya masukkan, saya letak Galaxy dekat sini. Okay. So sekarang ni gambar saya ni. Okay, punyalah nak buat nampak real kan. Saya masukkan Galaxy, nampak tu? Ambil kau. Tak, saya tutup ini dulu. Saya tutup ini. So now gambar saya ni dah macam dekat mana ni? Okay. So kita adjust kita punya ni balik. Tadi saya pakai yang ni, saya pakai overlay. Sorry, saya pakai betul. Saya tukar dia punya ni, saya pakai screen. Nampak tu? Dah jadi macam kita tangkap gambar malam dekat, apa orang panggil tu apa? Aurora. Okay, Milky Way. Milky Way. Nampak? Dah jadi Milky Way. Simple je. So gambar awak nanti tu, kalau buat video, gambar awak boleh jadi immersive sebenarnya. Dia sama. Konsep dia sama. Awak terror buat Photoshop, awak terror lah buat video. Dan video semua tipu. Kita je percaya. Kita je percaya. Semua tipu. Semua tipu, kita je percaya. Alright. Saya mula-mula percaya, cerita yang saya percaya mula-mula awal tu bila saya tengok cerita Harry Potter lah. Ada satu scene tu yang kereta api tu lalu, dia nak pergi ke Hogwarts School tu. Ada tasik, lepas tu atas bukit tu ada Hogwarts School. Kat mana ni, nanti aku besar aku nak pergi. Sekali saya tengok lebih behind the scene macam dia buat. Kau ajar betul, kau tampal gambar je kat dalam ni. Kereta api tu kereta api betul. Memang ada rail kereta api. Kereta api tu lalu, depan tu sebenarnya padang kosong. Dia crop, dia letak gambar, lepas tu letak gambar bukit, lepas tu letak sekolah. Lepas tu dia ambil kereta api tu letak. Dia buat movement macam tu. Nampak macam, Hogwarts School. Tapi sebenarnya semua gambar
Yang betul adalah kereta api itu sahaja. Sama macam ni. Yang betul adalah rumah. Yang lain tu semua adalah gambar sahaja. Nak lagi real, belakang tu letaklah Ultraman. Hu. Keluar belakang tu. Ultraman taruh. Right. Okay, ini sedikit yang saya boleh tunjukkan awak tentang VFX. Yang Lumaki ni tak silap saya dalam Adobe apa ni? Adobe Premiere dia. Adobe Premiere ada Lumaki. Yang confirm memang Adobe After Effects memang ada lah. Tapi yang Adobe Premiere Lumaki memang ada. Cuba try tengok. Boleh guna function dia. Okay, Lumaki ni. Lumaki. Alright, okay? Boleh kita sambung? Boleh, alright. Okay, ada soalan tak so far? Ni kena tukar nama ni. Saya tak boleh pakai nama ni. Saya kena tukar dia. My Galaxy Kampung. Salah eja pula. Galaxy. Dung dung. Boom. Ding. Baru jadi video raya lah. Video raya baru kan. Uish, kampung hang kat mana hang nak tengok Milky Way datang kampung aku. Alright. Okay, boleh kita continue? Boleh, alright. Okay, settle Okay, kita tengok apa lagi effects yang kita boleh buat dekat dalam kita punya video ni. Alright, okay. Dekat dalam ni, ni minta maaf, saya just sharing sikit lah. Dalam yang paling latest update untuk yang Final Cut Pro ni sebenarnya, cuba check awak punya Final Cut Pro version berapa Untuk check, awak pergi dekat yang Final Cut Pro yang dekat atas tu. Lepas tu dia tulis about Final Cut Pro. 10.68. Sorry. Saya punya version adalah version 11. Okay. Version 11 ni dia ada satu function yang di mana dia ada satu function yang dipanggil magnetic mask. Okay, magnetic mask ni adalah function bila kita nak buat masking yang macam tadi yang kawan awak buat, kata kita boleh draw kan. Kita draw. Kalau by original sebenarnya kita kena draw orang untuk kita nak hilangkan orang tu lah. Okay. Tapi because of nak draw tu dia akan makan masa yang lama. So apa dia buat? Dia orang dah buat satu function baru dia panggil magnetic mask dan dia dah masukkan AI elemen dekat dalam software ni. So dia boleh detect bangunan, dia boleh detect binatang, dia boleh detect objek, dia boleh detect manusia. So cara nak select dia senang. Kita ada footage, kita masuk, kita klik je. Automatically dia tahu itu bangunan, dia akan buat auto selection. Bila dia buat auto selection dan dia akan hilangkan benda yang lain tu. Contoh for example dia bergantung pada gambar juga. How complicated gambar tu. Dia bukan semua dia bergantung pada gambar how complicated. Okey. Saya nak try pakai yang this one. Okey, yang ni tadi. Yang ni tadi saya pakai dekat sini Lumakia. So saya buang Lumakia ni, okey. Saya tinggalkan yang ni saja. Now dekat saya ni dia ada magnetic mask. Okey. Awak tak ada kan? Tak ada kan? Okey, saya tunjuk magnetic mask ni. So saya klik magnetic mask ni, saya masukkan pada footage. Okey. Lepas tu dia bagi saya eyedropper. Dia bagi saya eyedropper. Okay. So apa yang saya boleh buat? Saya boleh select awan sahaja yang mana mudah, ataupun saya boleh select bangunan saja. Katalah for example saya select bangunan. Bila saya select bangunan, nampak tak? Dia detect bangunan sahaja. Okay. Saya select ni, select. Okay. Select. Okay. Nampak dia detect ni sekali. Tak apa, saya select ni saja. Okey, ataupun saya nak select sekali dengan ni. Dengan yang this one. Okey, nampak itu cara saya punya selection. Dan selection tu saya boleh letak dia punya feather. Saya nak kurang ke ataupun saya nak tambahkan dia punya feather. Katalah for example macam dia punya feather tu dekat sini ada ni, saya boleh hilangkan sikit supaya sekali saya boleh hilangkan dia punya selection tu. Alright, okay. Okay, sekejap saya add on balik. Okay. Okay, so yang mana awan-awan ni semua saya hilangkan. Okay, so sekarang ni yang merah tu adalah selection.
Alright, lepas merah tu selection, saya boleh klik analyze. Bila analyze, apa yang berlaku sekarang ni, dia tengah render saya punya video. Dia render frame by frame. Yang di mana kalau rasanya awak kena buat one by one. Frame, lepas tu adjust. Frame, adjust lukisan. Frame, adjust lukisan. Frame, awak kena adjust lukisan. Itu yang awak kena buat. Dia akan detect one by one, one by one. Tapi dalam Adobe After Effects, yang analyze ni ada. And kita panggil function dia adalah rotoscoping. Rotoscoping dia akan rotoscope lah. Okay. So sekarang tadi kan saya beritahu dia bergantung kepada how complicated kita punya ni. Okay, now saya dah pakai effects ni. Apa saya buat sekarang ni, dah pakai yang saya punya magnetic mask dekat sini. Saya tekan done. Okay, nampak tak? Terus ada yang awan tu. Kalau saya off yang awan ni, saya off yang original, yang atas tu hilang. Tapi dia tak perfect sebab dia ada complication dekat situ. Okay. Tapi bila saya pakai yang ni, dia nampak dia punya blending dia cantik dan dia bergerak sekali. Nampak dia bergerak sekali, dia masukkan sekali kat dalam tu. So apa, dia punya selection dia memang dah cantik. Sama juga kalau kita ada gambar ataupun kita ada video orang, dan macam for example awak shoot dekat sini, awak shoot, lepas tu belakang ni kosong, banyak kosong, selection dia memang sangat-sangat senang. So orang buat movement dan sebagainya, katalah for example awak tengah buat video clip, orang tengah menari-menari dan sebagainya, dekat belakang orang ni you guys boleh letak teks. Selalu orang letak teks kan, tak, ni letak kat belakang orang. Belakang orang tu boleh ada teks. Ataupun kat belakang orang tu nak letak Iron Man. Ataupun awak buat video raya, tiba-tiba ada sepupu yang tak boleh balik. Bagi tahu dengan dia, kau pergi shoot video kau diri macam ni sekian-sekian, kau diri kat belakang kosong. Nanti aku masukkan video kau dalam video aku. Dia pergi shoot, dia kata sepupu awak tu duduk dekat London, tak boleh balik. Trump tak bagi balik kan. So dia hantar video. Awak punya kepakaran, ni kawan-kawan kan ramai-ramai ni. Okey, ramai-ramai. Okey, bagi ruang sikit. Bagi ruang sikit. So sekali awak shoot awak, masukkan video dalam video awak. Tiba-tiba yang saudara awak sepupu kat London tu pun ada dalam video awak. Siap movement lagi. Macam tu lah cara kita buat. Kita boleh tampal. Dapatlah good kita punya video outcome kita macam ni. Okey. Okey, boleh kita continue. Okey, settle lah dekat sini Okey, saya terangkan sikit. Dekat dalam ni sebenarnya kita boleh buat color, tapi color saya tak nak ajar pakai Final Cut. Sebab color saya akan ajar color collection dengan color grading saya akan ajar pakai DaVinci Resolve. Okey? Tapi untuk pengantar awak, dekat dalam ni pun kita boleh buat color. Sebab dulu sebelum saya belajar DaVinci Resolve, memang saya pakai Final Cut Pro untuk buat color. So dekat color dekat sini dia refine jugalah. Dan kalau awak tengok dekat situ, kalau perasan dia ada color grading preset, ada tak? Dekat tab tadi tu, ada tak color grading preset? Ataupun dia ada color sahaja? Dia ada color, lepas tu dia ada color grading preset, betul? Okey. So dekat color grading preset ni, dia dah presetkan siap-siap untuk kita pakai apa yang kita rasa kita nak kita punya gambar, kita punya feel. Kalau kita tahu kita nakkan dia punya feeling tu, kita boleh masukkan siap. Dan satu lagi, kalau perasan dekat bawah tu ada satu lagi perkataan nama dia look. L-O-O-K. Ada tak? Ada kan? Okey, looks ni pun sebenarnya kita boleh panggil sebagai filter. Kita nak kita punya gambar dia punya feel dia macam mana. Okey. So nak lama ke, you guys nak ada macam feeling panas-panas ke, you guys nak ada feeling macam apa tu Harry Potter ke, dreamy ke, apa semua you guys memang boleh masuk dekat sini. Alright, okay. Dekat sinilah kita masukkan kita punya. Macam for example yang ni sekarang ni saya tunjuk Yang ni ini gambar biasa. Okay, tiba-tiba saya nak buat macam rumah hantu. Saya ambil cold steel. Bila saya ambil cold steel, automatically dia akan tukar warna biru jadi warna biru, betul? Kalau saya masukkan cold steel tu, dia akan tukar jadi warna biru. Kalau saya ambil combat, dia akan jadi macam filem lama. Kalau saya ambil dream, kita akan nampak macam flashback. Betul? Alright, okay. So semua ada dekat sini. Memang boleh buat dan kita boleh fine tune. Setiap satu benda yang kita letak dalam sini, kita boleh fine tune apa kita nak. Nak macam mana. Semua boleh buat. Contoh for example, saya masukkan yang ni cold steel ni. Saya masukkan cold steel ni dekat saya punya video. Okay.
So bila saya masukkan costing ni pada saya punya video, okey, video tu nampak macam ini awak tak perasan kot. Video tu dia akan nampak macam warna biru-biru sikit. Sekejap saya buat refinement dekat sini. Okey, ni costing ni kita boleh refine. Kita nak dia punya detail, nampak Ini kuning, ni biru. Ni kuning, ni biru. Okey. So kita boleh buat refinement. Sedef mana kita nak kita punya footage ni ada ke tak ada. Kita adjust lah, kita boleh buat. Okey. Tapi untuk dalam ni memang ada banyak functional dia. Okey. Tapi macam saya beritahu lah, saya tak akan ajar awak buat color correction dan juga tu kat dalam Final Cut Pro saya akan ajar awak pakai DaVinci Resolve. Sebab kalau ada iMac dan both lah saya nak ajar. Tapi semua orang basically ada laptop, so saya akan ajar DaVinci Resolve. Dia Final Cut pun boleh, DaVinci Resolve pun boleh. Tapi untuk yang core untuk color grading dan juga color correction adalah DaVinci Resolve. Okey. Cuma kena just take note lah kadang-kadang ada certain yang ada dekat software lain, tak ada dekat software lain. So that's why you guys kena belajar pakai semua software. Macam for example, bila saya edit, saya akan pakai multiple software. Okey, dekat Adobe Premiere sebab ada function ni saya pakai. Habis tu yang dekat sini saya pakai yang ni. Yang dekat DaVinci Resolve saya pakai yang ni. Dia bergantung kepada projek apa yang saya buat. Kalau saya banyak nak pakai motion graphic, saya nak pakai effects dan sebagainya, saya akan bubuh kat dalam ni. Kalau saya nak pakai memang betul-betul nak buat color grade, saya akan pakai DaVinci Resolve. Kalau saya nak buat normal saja, saya nak pakai a good sound, saya akan pakai Adobe Premiere. So dia bergantung pada projek apa awak nak buat. Okey, so awak akan tahulah macam mana kita nak refine yang ni. Okey, clear? Okey, ada persoalan tak tentang Final Cut Pro? Final Cut Pro so far. Boleh? Boleh belajar sesuatu baru hari ni? Boleh Alright. Okey. So nanti apa yang saya ajar awak kat dalam ni tentang kita punya VFX, kita punya adjustment dekat yang sebelah kanan dan sebagainya, cuba balik tengok kat dalam software-software yang awak dah pernah belajar sebelum ni, ada tak refinement tu. Okey, saya rasa dalam Adobe Premiere ada, tapi you guys kena carilah dekat folder effects tu. Tengok dekat folder effects, insya-Allah ada dekat situ, you guys boleh try tengok. Tengoklah, dan mengharap ni kalau ada balik tu, saya tahu yang ramai yang pernah shoot video ni, cari balik footage lama, cuba try edit tengok dapat tak macam ni. Kalau dapat, you guys belajar something dan you guys punya video future akan jadi lebih baik daripada apa you guys buat sebelum-sebelum ni. Okay, clear? Alright, okay. Boleh save. Saya lupa, saya nak ajar. Saya ajar awak save Save tu kita export. Kita export. Okay. Sebelum export tu tarik dulu. Tarik dulu awak punya ni. Tarik dulu awak punya Tarik dulu awak punya yang gambar apa tu? Gambar sunset tu sampai ke belakang. Sampai dia start mula-mula. Drag sampai mula-mula. So nampaklah real lah macam ni. Nampaklah real sikit awak punya ni. Okey, saya nak ajar awak macam mana untuk kita nak export. Okey dah? Dah tarik dah ni? Okey. Minta ni dekat ni, dekat yang tulisan tu, okey, My Kampung Galaxy ni, sebelum kita nak export, okey, tolak dekat sebelah atas. Lepas tu bawah tu letak nama awak, My Galaxy Kampung. Lepas tu letak nama awak. So letak nama letak nama awak.
Okey dah? Boleh, jap eh. Okey dah, sekarang kita nak export. Pergi dekat atas, ambil ikon yang paling hujung sekali, hujung kanan. Hujung kanan ada satu ikon. Bila klik situ dia akan keluar export Apple device 1080p, Apple device 4K. Lepas ada yang bawah-bawah tu lah. Okey. Kita ambil yang paling atas sekali tu, export file. Okey. Tekan export file, nanti dia akan bagi satu tab yang macam ni. Jumpa? Ujung sekali. Ujung sekali belah kanan. Okey. Dia akan keluar tab macam ni. Dekat sini dia akan bagi tahu kita lah setting kita berapa size, 25 frame per second. Lepas tu dia siap bagi tahu estimated file size. Okey. Lepas tu tengok pada setting. Pergi tengok pada setting. Dia akan bagi tahu format apa kita pakai. Yang nombor 2 tu codec tu. Ni. Yang ni saya memang nak kena ajar awak. Okey. Codec ni wajib awak kena tahu. Cuba klik pada codec tu. Okey, klik pada codec tu Okey. Dalam codec ni yang akan menentukan you punya kualiti video yang you keluarkan. Okey. Salah pilih codec, hancur you guys punya video. Tak kisahlah video you berat mana pun, salah pilih codec, salah lah you punya video. Okey. Dalam sistem Apple, dia ada pelbagai codec. Codec ni adalah compression yang kita gunakan untuk kita playback balik. A good punya codec dia akan bagi a less compression. Maksudnya kita akan dapat a good punya quality. Okey. Normal sekarang ni normal standard dekat dalam kita punya nowadays, kita akan pakai H2.64. Okey. Okey, H2.64. Yang ni memang dah lama pakai. Okey. Tetapi sekarang ni ada satu lagi format baru yang telah dikeluarkan oleh Apple. Standard dia adalah H2.65. Okey. So beza 4 dengan 5. 4 adalah untuk Full HD, 5 adalah untuk 4K. That's why dia tak keluar H2.65. Sebab kita export dia sebagai 1080p. Dekat sini, ditulis kat sini, kita export 1920 times 1080. That's why dia tak keluar H.265. Tapi kalau kita edit atas 4K, dia akan bagi function H.265. Apa beza H.265 dengan H.264? Dua-dua a good punya compression dan less file size. Okay? Sekarang ni 4K file size terlampau besar. So bila kita pakai H.265, dia punya file size dia akan sama macam kita punya file size 1920 times 1080. Tapi kualiti masih dijaga. Nanti cuba balik tengok kat software-software yang lain, akan ada satu function yang di mana kita boleh keluar H.265. Okey? Dan satu lagi, apa satu lagi features yang disupport dalam H.265? Siapa tahu? Ada satu features yang dia memang support, hanya H.265 saja yang boleh. Yang H.264 semua tak boleh. Siapa tahu? Apa dia? Bukan. Semua ada bitrate. Dia ada satu features ni. Kalau nak pakai features ni, awak kena pakai H.265. Come on. Bukan. Special dia ada special punya setting. Kan? Kalau awak nak video awak dalam HDR, awak kena pakai H.265. Kalau awak tak pakai H.265, HDR awak tak jadi. Ingat sekarang kita dah bukan kita baru nak masuk, kita tengah masuk HDR. Tapi tak semua devices ataupun screen yang support HDR. So konten-konten HDR ni sebenarnya memang dah ada. So untuk make sure konten awak adalah konten HDR, awak kena pakai H.265. Okey ingat beza konten normal dengan konten HDR, dia bergantung pada skrin yang kita pakai. Kalau skrin kita support HDR, gambar awak akan jadi super cantik. Kenapa? Sebab HDR ni dia akan bagi a good dynamic range. Hitam akan jadi betul-betul hitam, color hijau tu akan jadi betul-betul hijau. Okey, kalau putih tu akan betul-betul putih. Kalau normal SDR ataupun kita pakai normal screen ni, kita akan nampak macam color dia dull sikit. Tapi HDR dia akan bagi good quality. Even though telefon yang awak pakai sekarang ni pun dah memang support HDR. Okey.
So jadi sekarang kita tengok video kita cantik, tapi bila kita masuk dalam laptop, asal video kau barai ah. Tadi shoot ke iPhone cantik. Bila masuk dalam laptop barai. Siapa? Laptop tak pakai HDR, tapi telefon pakai HDR. So kena tahulah. So untuk pakai HDR tu, kalau kita nak keluarkan, kita kena pakai H.265. Okey. Yang lain-lain ni, Apple ProRes 444, Apple ProRes 422 ni yang ada nombor 4442 ni bukan nombor Echo. Jangan beli, tak kena. Okey. Yang tu semua sekiranya awak nak hantar ke TV station. Kalau awak nak hantar ke TV station, awak kena pakai konek-konek yang atas tu. ProRes. Itu kalau kita nak hantar kat TV station. Kalau kita nak simpan untuk kita punya simpanan biasa saja dalam komputer, pakai saja H.264 ataupun 5. Okey? So, itu saja untuk setting dekat sini. Lepas tu awak boleh tekan next. Pilih lokasi mana awak nak simpan awak punya video. Okey? Kata for example saya pilih dekat desktop, tulis nama awak. Okey? Lepas tu tekan save. Bila tekan save, awak tengok dekat atas tu ada bulat. Dia ada bulat macam circle. Dia akan bagi tahu timing dia berapa lama dia perlukan masa untuk siap. So saya punya ni dah siap. Hui, rumah siapa ni? Gila lah. Sini. Nampak? Korang nampak tak? Nampak? Cuba tengok yang kat sini. Sekejap, saya. Dah cuba tengok balik yang ni. Korang tengok dekat atas bumbung. Dekat atas bumbung. Dekat tepi ni. Dekat sini. Kau tengok betul-betul. Awak semua tengok betul-betul. Nampak tak? Nampak tak masih nampak? Bukan. Saya nampak ni. Tengok. Dekat sini. Cuba tengok betul-betul. Saya nampak Guardian of the Galaxy. Dekat tepi tu. Saya nampak Guardian of the Galaxy. Siapa yang faham lah. Siapa yang tak faham dia tengah-tengah. Okay. So ini video ni. Okay. Ambil video awak dah tu. Masukkan dalam grup Telegram. Hantar dalam grup Telegram. Okay. Itu saja untuk kelas hari ni. Ada soalan? Clear? Clear, alright. Okay. Kalau tak ada apa, kita sudah ikhlas kita dengan tasbih kifarah dan suratul as.